Hari ni berpagi-pagian kita di Ion Mall Shah Alam sebab ada Community Fun Walk 2.0. Macam biasa kita pergilah Lori Milo, Oligo dan Coco Crunch untuk sarapan. Lepas tu kita Zumba Zombie dululah sebab nak warm up kan. Lepas tu jauh-jauh pun kita tunggu untuk berlepas. Mungkin sebab hujan kan, jadi pihak Ion Mall diorang guna plan B. Kita orang berjalan di laluan berbumbung parking tu dan juga di kawasan basement. Di sepanjang perjalanan tu ramailah yang ranger yang jaga kita orang. Diorang jaga checkpoint bagi kita orang semua tak tersasar, dan juga berpesan-pesan lah supaya kita semua tak rushing sangat, tak bertolak-tolak semua. Dia jaga kita lah. Macam tu sampailah muncul balik dari basement parking tu. Kita teruskan perjalanan sampai ke Garisan Penamat. Ada balloon pink di situ, comel sangat. Kemudian adalah dia punya pace. Lepas tu kita teruskan berjalan di koridor untuk ke pentas utama. Ni pengacara diorang, 2 orang. Lepas tu kita tengok di pentas utama ada hadiah cabutan bertuah dan juga maskot Lala dan Ulala. Memang comel lah diorang. Lepas tu adalah ramai budak-budak ambil gambar kan dengan diorang comel. Lepas tu kita tengok cabutan bertuah. Cabutan bertuah memang meriah lah orang yang nak menunggu cabutan bertuah kan. Especially yang ujung-ujung tu ada dapat voucher RM300 kedai ramen, dan juga yang last sekali dapat rantai popcorn dengan loket. Memang meriah sangat. Ni pemenangnya. 407. Ada tak? 040. Ada ke? Oh, ni kat depan saja. Alhamdulillah rezeki. Nombor adik ke nombor emaknya? Seterusnya haruslah sesi bergambar. Kita kumpul-kumpul rapatkan saf untuk bergambar sama-sama. Kemudian kita pun beratur untuk ambil goodie bag, dan dalam goodie bag tu ada medal sekali lah. Okay, Saturday well spent. Bye.